Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashir alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz nak tanya kamu lah. Doa kamu baca tadi, kamu belajar daripada mana? Tadika. Baca masa tadika dululah, cikgu dah ajar. Ada tak cikgu tu beritahu dia apa ni? Maksudnya doa tu daripada hadis ke? Tak ada. Okey, tak apa. Baik, sekarang waktu kita agak kritikal. Kenapa kritikal, Ishraf? Kenapa waktu kita kritikal ni? Sebab tengah hari, kan? Ishraf tu terpaksa mengunyah gula-gula sebab mengantuk. Okey, sebelum kita mulakan, kita ambil tenaga dulu. Boleh? Boleh. Kita ambil semangat dulu. Kita nyanyi boleh? Boleh. Kenapa tak dapat? Oh ya, Ustaz tak ni lagi. Okey, kita nyanyi sama-sama. 2489 ya. 2489. Okey. Belum. Kuat. Jangan kuat sangat. Pelan sikit. Berkat menangis di Raudatul Jannah. Allah. Kuat sikit. Habibi Rasulullah. Di suatu malam Ainun. Aina. jika dibezakan Nabi terlebih indah. Umair. Habibi
yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram, tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, anak tertewas lalu memeluk Islam. Allahu Allah, Kuat lagi. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikan mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang, ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Ada lagi? Habis. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan ubat memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu Nice. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Sebau wangi semerbak kasturi, Lain dulu. bersugi yang busuk dihindari, tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Ada lagi. Hadapan cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Habis. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Alhamdulillah. Okey, semoga nyanyian tadi dapat selain dapat membekalkan tenaga, juga menghayati sifat-sifat Nabi kita. Okey. Baik, hari ni kita nak belajar tentang
beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Okey, beriman kepada Rasul. Baik, standard pembelajaran kita hari ini, pertama sekali boleh menyatakan maksud beriman kepada Rasul, menyatakan dalil nakli. Tahu tak dalil nakli? Dalil Al-Quran ataupun hadis, kewajipan beriman dengan Rasul, menyatakan pengertian Nabi dan Rasul. Tadi pengertian beriman kepada Rasul, yang ini pula pengertian Nabi dan Rasul. Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Nabi. Okey, tak apa, kita ambil. Mana mouse Ustaz ni? Yang ni tak. Sampai 4 tu je. Okey, objektif pembelajaran hari ni 3 perkara. Habis daripada kelas ni 3 perkara ni mesti kamu dapat. Menyatakan maksud beriman kepada Rasul dengan tepat. Sama ada boleh Ustaz panggil kamu, cuba sebut balik apa maksud beriman kepada Rasul. Faham Soleh? Faham. Solah. Okey, yang kedua, membezakan pengertian Nabi dan Rasul. Apa beza Nabi dengan Rasul? Rasul tu apa? Nabi tu apa? Okey, dan yang ketiga, menyenaraikan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul dengan betul melalui aktiviti. Okey, baik. Jadi tiga objektif pelajaran kita hari ni dengan rujukan buku teks sahaja. Kita tak ada rujukan luar hari ni. Okey, sebelum ni Ustaz ada bagi lembaran kan. Okey, rujuk buku teks dalam kumpulan masing-masing, buat perbincangan bagaimana kamu boleh mencapai 3 objektif ni. Maksud semua ada. Maksud dah ada, maksud beriman pada Rasul dah ada. Okey, boleh baca dulu dia punya dalil. Dalil pun kena baca sebab nanti di akhir nanti Ustaz ada kuis. Macam biasalah kita akan berlawan. Kumpulan mana yang dapat ranking paling tinggi lah. Okey, boleh? Okey, perbincangan dalam kumpulan saja. Dalam masa berapa minit Ustaz nak bagi 15 minit. Okey, dalam masa 15 minit. Okey, bincang. Pastikan semua ahli kumpulan dapat maklumat yang sama. Sebab untuk jawab soalan ni, Ustaz akan tentukan siapa orang dalam kumpulan tersebut. Siapa yang Ustaz nampak dia mengantuk je, tak involve, senyap, yang tu Ustaz akan pilih dia untuk mewakili kumpulan dia. Jadi ketua kumpulan pastikan anak buah masing-masing kekal aktif. Kenapa Ainul? Ada nak tanya Ustaz ke? Ainul tak payah. Ustaz rasa dah ada target dah kumpulan ni siapa. Adalah, tak boleh beritahu. Kumpulan ni pun dah ada target dah ni. Siapa nampak senyap macam ni? Allah beriman kepada dia menunjukkan kepadanya, tapi dia ada perintah orang yang semuanya beriman kepada Allah. Kita sudah dan para kami tidak dalam tiga je. Okey. Yakin bahawa Allah menentukan para nabi dan rasul ada dan orang rasul yang disebut dan Al-Quran secara usul. Yakin tidak. Kasih wajib tidak ada. Apa pula?
Apa maksud tauhid? Mengesakan wahid. Mengesakanlah. Betul lah. Saja Ustaz nak beritahu tauhid tu daripada perkataan wahid. Yang tak boleh menyembunyikan sesuatu. Ada tak kitman dalam tu? Ada. Kitman. Menyembunyikan wahyu. Jadi pandai sampai aplikasi itu dia menyampaikan Okey, ada apa-apa yang tak faham kat sini? Faham, semua faham. Okey, maksud beriman pada Rasul. Maksud Rasul tu apa? Maksud Nabi dengan sifat wajib. Mandi ada berapa sifat tu sekali? Ada berapa sifat? 9. Tiga jenis sifat. Tapi total semua sekali? Banyak. Kiralah 9. Tu Faiz dah beritahu dah 9 je. 9. Yang harus tu kita rangkumkan je lah. tak bagi langsung pun Apa maksud dengan Apa maksud apa? ayat Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain. Apa maksud dia? Bukan. Antara mereka tu siapa? yang lain daripada Rasul? Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada Rasul. Maksudnya Rasul tu sama je. Baik Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, semua tu sama. Kecuali Nabi Muhammad ni ialah penghulu segala Rasul. Maksudnya semua Nabi tu kedudukan dia samalah. Tak ada beza. Berbeza dengan orang-orang Kristian atau sebagainya. Dia bezakan. Yang ni dia tak anggap sebagai Nabi. Nabi Muhammad contohnya. Ada Nabi yang dia muliakan, ada Nabi yang dia rasa biasa-biasa je, tak penting pun. Kalau kita semua Nabi tu sama. Okey, tak ada bezanya. Semuanya adalah pesuruh Allah. Ya. Nak soal Ustaz? Macam terbalik je, lepas tu Ustaz soal. Apa dia? Nak bertanya. Makna al-bashariyah. Bashar. Apa maksud bashar? Al-bashariyah. Apa maksud bashar? Kalau kamu baca dalam surah Yasin tu, illa basyarum mithluna. Macam mana ayat dia? Illa basyarum mithluna. Bashar tu maksudnya manusia. Manusia. Al-bashariyah maksudnya sifat-sifat manusia. Apa sifat-sifat manusia? Apa dia? Kahwin, makan, minum, tidur. Kan? Nabi tidur tak? Nabi tidur. Sebab apa? Sebab Nabi manusia biasa. Nabi makan tak? Makan. Sebab Nabi manusia biasa. Nabi kahwin tak? Kahwin. Sebab Nabi manusia biasa. Nabi istinja, buang air tak? Sama juga. Okay, kerana Nabi adalah manusia biasa. Itu sifat-sifat tu dipanggil basyariah. Sifat-sifat manusia biasa. Okey, bagus. Sedapnya Mr. Potato. Fatona. Betul. Rasul seorang lelaki yang ada wahyu. Tapi dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mana?
Apa dia maksud sifat basyariah? Sifat yang dimiliki oleh manusia biasa. Bagus. Ni mesti curi dengar aku pula. Apa dia? Tapi tak sampai menjejaskan martabat Nabi. Contoh dia apa? Tidur. Nabi tidur, tapi taklah tidur macam kita kan. Dia sepanjang hari tidur. Nabi tidur, tapi walaupun Nabi tidur, mata dia pejam, tapi hati dia celik. Itu Nabi. Nabi tidur, dia tak pernah tidur yang kalau kita tidur, hati kita pun mati, betul tak? Daripada mengingati Allah. Tapi Nabi walaupun dia Nabi sedang tidur, tapi hati baginda sedang mengingati Allah. Okey, bagus. Kazibun. Buat apa tu Aina? Tak bincang pun dengan kawan-kawan? Sama je. Kenapa Haras tu? Kau jadi Power Rangers sekarang? Kau tiba-tiba jadi Red Rangers? Ke jadi Kamen Rider? Ultraman? Okey, ada kumpulan yang dah bersedia? Dah bersedia, yakin? Dah yakin? Dah yakin? Okey. Ustaz nak bagi yang tak yakin nanti. Yang ini dah? Yang ini dah? Sudah? Pelajar Putri? Dah? Ni pun dah? Okey. Yang disebut dia nak secara khusus. Dia dapat. Okey, baik. Kalau dah bersedia, semua sekali boleh tutup buku. Tutup buku. Tutup buku. Dah. Okey, tutup semua buku, simpan ya. Kuis ni Ustaz tetapkan. Boleh? Okey. Ustaz nak bagi kumpulan Yakin Ustaz, yakin benar. A plus Ustaz. kumpulan ni dululah. Okey, nak check-in. Okey. Siapa nak jawab? Haras. Okey. Baik. Kita tengok dapatkah kumpulan Haras menjawab. Kenapa tak boleh kemudian? Okey. Betul semua. Okey, tahniah. Tak. Lah, tak ada nama. Nanti orang nombor
Alah. Okey, tak apa. Lepas ni Ustaz bagi peluang lagi. Ada dah. Okey, tak apa. Dah terlepas peluang keemasan. Okey, next kumpulan ni. Siapa? Umay. Birthday boy. Oh, sorry. Birthday boy ya. Okey, Ustaz bagi yang ni. Bagi mana lagi? Azizul. Okey. Besar kan? Tekan F. Tak ada bunyi ke? Adalah. B. Betul. Sifat wajib bagi Rasul. Mana? Kali dua. Bonus masa. Oh no. Betul. Okey. Bonus. Mana dah? Garis hayat. Okey, senang je soalannya. Betul ke? Betul. Tepuk tangan sikit. Okey. Sebab tu saya suruh baca dalil tadi. Yakin. Okey, tahniah. Jumlah 369. Batu. Oh, 990. Papa mata. Tulis nama. Tiga? 3S? 3S ke? 3S? Okey. Baik. Aktiviti yang terakhir. Ustaz bagi lelaki dulu. Tak apa, kita main. Siapa dapat penuhkan senarai? Siapa? Okey. Item terbang lalu dengan kelajuan. Lihat berapa banyak anda boleh dapatkan. Yang ni baru mencabar ni. Okey. Ayo. Bedang. Palsu. Palsu. Benar. Ini siapa pesan? Salah ya? No. Ada lagi. Tak apa. Salah pun tak apa. Alah, tengah-tengah malam Ustaz buat. Apa ni? Ada juga yang terlepas. Benar. Habis masa. Masa tamat. Okey, tak apa. Yang ni Ustaz rasa Ustaz boleh bagi banyak kumpulan.
Ha? Top. Global 3S. Alamak. Tulislah 3S. Nanti nak compete dengan kelas P lagi dengan I lagi. Okey, kejap Ustaz betulkan yang salah tadi ya. Supaya adil kepada orang selepas ni. Dia macam ni sebenarnya, yang ni boleh compete apa ni? Semua sekali semua kumpulan. Sekejap sabar ya. Ada satu salah. Okey. Baik, kumpulan puteri pula. Kita buat yang ni dululah. Okey. Sama tadi. Sama tadi. Tak apa, lepas ni Ustaz bagi ulang lagi sekali. Ada masa lagi. Ada salah dah? Okey, papa mata. Kedudukan nombor 1. Cepatlah, fikir nama siap. Plus tu. Okey, tahniah. Okey, tepuk tangan sikit. Tak ada apa-apa mata ke? Tadi dah tulis dah? Kan? Tak, tadi tekan enter tu. Sudah. Tak masuk kot. Tak apa. Tu ada. Tak masuk ni tadi Ustaz. Betul, ada. Tu Mel punya. Okey. Kumpulan ni last kan? Kuis 3. Tak ada. Tak masuk lah. Rugi. Salah tekan lah. Okey. Dia benar atau palsu ni dia kena cepat. Lagi cepat jawab, lagi banyak soalan dapat jawab. Besarkan skrin. Tekan F je, besarkan tekan F. Benar. Basuh. Benar. Syubhah. Benar. Basuh. Benar. Kali ni basuh. Benar. Ini basuh.
tak ada. Tak kira kalau tekan. Bukan handphone air ni, bukan handphone my iPad. Palsu. Habis masa. Okey, tulis. Jangan salah tulis lagi. Skor 10. Papa mata. Ha, tulis. Eh, Jangan tekan. kumpulan. Jangan tekan. Ainul. Ni tekan, dia tekan. Ainul, jangan. What is this? Suplai ilmu 3 semua. Okey. Baik, kumpulan mana nak challenge? Oh, kumpulan ni dulu nak challenge. Siapa nak? Okey. Jangan lupa letak kat papan mata, masa ada lagi. Mula semula. Masuk. Okey, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. 3 smart. Padu tol. Sibuk. Kenapa? Padupai. Okey. Okey, kumpulan ni pula. Okey. Tak apa, lepas ni Ustaz bagi. Semua dapat balik. Semua dapat kumpulan peluang kedua. Okey. Okey. Mana ada syubhah? Habis masa. Skor 8. Okey. 1 tambah 1. Okey. Okey. Kumpulan sana dulu. Okey, peluang kedua. Zidul. Tak apa, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu.
Dia bersungguh-sungguh nak. Palsu. Woi. Benar. Okey. Nombor 2. Yang padu pai tadi mana? Sini ya? Ni lagi padu lah. Okey. Tadi siapa buat tadi kumpulan ni? Ikram? Wah, memang padu lah. Okey, ni peluang kedua. Dah apa-apa Ustaz? Ha? Okey. Yang paling padu tadi 18 je. Kena jawab lebih daripada 18. Saya rasa tak ada orang boleh pecah rekod dah tu. Belum lagi. Alah, kalah ha. Alah. Tak apa yang gaduh balik ni boleh buat lagi. Balik ni kau tengok ada nama Haras 3S. 3S. Tak boleh dah. Kan nak kat keyboard ni. Okey, tahniah, tepuk tangan. Nanti kelas 3P. Ha? Tak boleh dah, habis dah masa. Ha? Oh ni apa tak ini. Mana saya Kenapa? Habis dah, next time pula. Nanti Ustaz buat quiz macam ni je lah, senang kan? Boleh challenge. Ha? Okey, tak apa. Ada masa lagi. Ha? Tak apalah, sama kerjasama kumpulan kan? Okey, baik. Okey, kelas, tak apa. Baik, tadi dah quiz. Sekarang ni Ustaz nak tanya. Siapa nak sebut satu demi satu sifat-sifat Nabi? Okey. Sifat wajib. Amanah, patona. Okey, terima kasih Airin, Tania,
Ingat. Tepuk tangan sikit kat Airin. Okey. Umay. Sifat mustahil. Kitman. Balada. Kazib. Khianat. Okey, terima kasih Umay. Okey, baik. Siapa lagi yang Akil lah. Apa maksud balada? Maksud dia bodoh. Bodoh. Siapa? Irish. Apa maksud sifat basyariah? Sifat basyariah? Sifat kemanusiaan. Contoh dia apa, Aish? Makan ataupun tidur, Ustaz. Makan ataupun tidur. Sifat-sifat manusia biasa. Okey, jadi kita dah belajar hari ni tentang sifat Nabi. Kita boleh tak nak bersifat dengan sifat Nabi? Kita memanglah dituntut kan, kita bersifat benar, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Okey, tabligh itu apa tabligh? Menyampaikan. Maknanya apa Nabi bila terima wahyu, dia wajib sampaikan kepada kita. Kita pun sama juga, bila kita ada ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Jangan bila kita ada ilmu, kita simpan seorang-seorang. Jadi kita bersifatlah dengan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Usaha. Dan kita jauhilah sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul tu. Khianat. Apa maksud khianat? Melanggar larangan Allah. Okey. Kalau apa lagi tadi? Khianat, kizbun? Itu kitman. Berbohong, kizbun bohong. Sambil-sambil belajar pai tu punya dapat juga perkataan-perkataan Arab. Nanti jawab bahasa Arab bolehlah tulis sikit kan. Muhammad talibun siddiqun amanatun. Apa maksudnya? Muhammad ni seorang budak yang benar, cakap benar. Wahua, dan dia menjauhi sifat-sifat apa? Kan? Barulah panjang sikit karangan bahasa Arab tu. Ustaz tengok, ustaz aku Ustazah ajar. Kagum dia. Okey. Ustaz Ilmi, okey. Cukuplah sekadar tu untuk pelajaran kita hari ni. Terima kasih. Hari ni tak ada yang mengantuk semua segar je. Jadi ustaz kena buat kuis lagi lah, penatlah nak buat kuis. Okey, tak apa, senang je buat kuis tu. Benar palsu baru nak boleh challenge. Okey, kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey kelas, terima kasih. Faris, tolong off ustaz punya. Stop. Okey. Ayam merah. Okey. Ayam merah sedap. Hari ni makan ayam merah? Sedapnya.